Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku nak membotol lagi dengan ni isteri aku. Okey, ni kat kawasan sungai ni. Orang panggil Sungai Beriah. Okey. Yang mana baru jumpa channel aku tu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Lepas tu sila tinggalkan komen anda. Okey, ni aku botol pakai umpan sawit peram macam biasa. Bini aku dia nak try mancing kalui kat kebun ni. Mana nak tahu kan kalau ada rezeki dia. Okey, nanti kalau ada hasil aku akan update. Jom kita layan. Okey, aku dah baling dah tu Lampung. Nampak kalau ni. Okey, dia try mancing kalui guna umpan cikerik. Kalau ada hasil tu lagi aku update lah. Nak tunggu tak tahu berapa lama. Kali ni kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Kadang-kadang dia tak ada pun kat kawasan ni. Dia merayau cari makan. Tapi kadang-kadang rebah-rebah macam ni dia duduk lah. Tapi tak tahu lah kan, ikut tengok buka pancang orang mancing. Takut orang dah ambil dah ke kalau-kalau kat sini. Rezeki masing-masing kan. Okey. Dah. Sekejap lagi aku update. Okey, yang nombor 1. Kalau tidak sikit. Dah pecah orang ni pun ada pecang ni lama ni. Selamat yang ambil buka pecang udang awak hari. Alhamdulillah, ikan pertama. Ikan terbaik. Kita cuba lagi. Lagi guys. Oh, lekat pula. Dah tarik lekat. Cuy. Sayangnya. Weh, ada apa? Ada kayu tu, ada rebah, patut dah ikan banyak. Sayang. Nak makan? Sayang kan? Ya. Ya lah. Kita terangkan. Tak ada pun. Ada umpan apa? Ya, itu macam Habis licin.
Habis licin guys. Oh mata kan. Dekat dapur lah. Dekat lah. Cu. Kali besar tu. Terbuai yang kedua. Nak habis ekor-ekor pun. Kita mari sini petak lagi. Kok dah mana mari apa? Okay guys. Tak rakam guys. Nampak? Cucur. Dapat lampang Jawa. Saya elok guys, saya elok. Ngaran lah 300 gram dah ni. Oh, apa tangan kau? Alhamdulillah. Saya lampang Jawa, bukan lampang Jawa, lampang merah. Okey. Tak rakam, aku duduk kat spot kedua ni, baru sampai baling-baling dia makan tu Okey, tak prepare bah okey. Sambung. Lanjut. Dekat. Dekat. Ni. Makan. Salam, okey. Jadi. Ya Allah. Kan terbui. Nak terlampau. Kan terbui. Tarik je lampau ni. Kan terbui guys. Kita tengok makan. Kan terbui tarik je ni kot ni. Nak on. Nak. Tak ada. Tahu berat Aduh. Tak kaya. Bukan lampam merah. Bukan lampam Jawa, lampam merah. Alhamdulillah.
Ikan terbuai guys. Ikan terbuai kan. Terbuai lagi. Berapa ekor tu boy? 4. 3. 4. Alhamdulillah. Ikan terbuai. Aduh, lucu. Dah. Tengok lucu. Alhamdulillah guys, terbuai guys. Terbuai. Aku nak start pancing ni. Dia tengah makan ni geng. Yang sana orang makan. Yang ni makan dah. Ni. Tak terbuai. Tak besar mana pun. Tapi dia punya tarik. Kalau letak lebih kurang pancing, terjun sungai. Itu ya. Dua, 4, 8 lah. 8 ekor. Dah, start. Okay, Alhamdulillah. Okay, tengok ni. Inilah hasil kita hari ni. 8 ekor. 6 ikan terbuai, 2 ekor ikan lampau merah. Seekor ni besar saiz juga lah. Alhamdulillah. Okay, yang mana baru jumpa channel aku ni, tekan butang subscribe, like, komen dan share. Kalau ada masa ni petang ke atau esok ke, aku akan datang mancing lagi. Kalau macam ni punya hasil dengan umpan ni, boleh lah syok-syok macam ni. Bawa bini, nanti bawa anak pula mancing. Okay, Assalamualaikum. Takkan lagi nak kena duduk sini. Ni kalau 4 kali 4 boleh semua eh. Kalau pajero. Tahu ngai puyu apa sini.